Ingat, siapa kata dunia pembinaan hanya untuk lelaki? Hari ini di Women Way Forward 2025, kita saksikan sendiri bagaimana wanita memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan industri pembinaan di negara Malaysia. Dari arkitek, jurutera, penyelia tapak hingga ketua projek, semakin ramai wanita membuktikan bahawa mereka bukan sekadar mampu tetapi cemerlang dalam bidang yang dulunya didominasi lelaki. Menurut Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, Puan Zainura Zainal, kepimpinan wanita membawa sentuhan yang unik gabungan empati, ketelitian dan keberanian untuk berubah. Conference Women Way Forward yang dianjurkan bersama Wanita Industri Binaan Malaysia WIBM mengetengahkan perbincangan tentang peranan wanita dalam Constructing 4.0, ESG Leadership dan Digital Inclusion. Ia bukan sekadar platform penghargaan tetapi ruang sebenar untuk melatih, membimbing dan memperkasakan wanita agar menjadi peneraju masa depan. Bagi CIDB, ini bukan inisiatif sementara. Ia sebahagian daripada strategik jangka panjang untuk membina industri pembinaan yang inklusif dan seimbang. Wanita kini bukan lagi di belakang tabir. Mereka berada di barisan hadapan, membina jambatan, memimpin pasukan dan juga mentransformasi industri. Inilah dia era wanita dalam pembinaan, era keberanian, kecekalan dan juga perubahan. Saya ulang, wanita kini mampu berdiri di kakinya sendiri. Saya Masra Malak, jumpa lagi di CIDB TV, Constructing the Future of ASEAN.